Assalamualaikum guys, welcome back. Aku memang ada baca lah komen dari sahabat kita dekat dalam video aku sebelum ni yang duk cakap, aku ingat kes dekat kedai makan dekat depan IPD Dan Wangi. Waktu tu aku terus duk terbayang lah video 2 tahun lepas yang berkait dengan Inspektor Sheila ni. So aku tak ada lah macam nak fikir apa-apa sangat. Dan ada lagi sahabat kita yang DM aku dan share dengan aku video baru pasal inspektor seorang ni. Kau balas, kau lari! Kenapa kau lari? Lepas tu masa aku duk semak konten semua ni, ada pula yang aku baca komen tu duk suggest adakan grup Facebook Inspektor Sheila buat hal apa lagi hari ni. Anyway, dekat dalam video yang viral sejak daripada semalam, kita dapat tengoklah susuk tubuh seseorang yang kita sangat kenal lah, iaitu Inspektor Sheila. Kita tengok dulu video dia ni, lepas tu nanti aku nak share info daripada peniaga yang jadi subjek baru Inspektor Sheila ni. Kamu menyentuh saya. Kenapa awak sentuh saya? Kenapa you sentuh saya? Kenapa you sentuh saya? Jom, okey? Saya ikut. Kenapa dia sentuh saya? You tanya dia. Kenapa you sentuh saya? Kalau saya kecoh, you nak sentuh saya. Saya perempuan tau. Boleh minta maaf atau tidak? Kenapa you sentuh saya? Kenapa you sentuh saya? Sentuh perempuan! So asasnya apa yang jadi dekat dalam insiden ni aku ringkaskan dengan korang based on report dari peniaga yang diganggu, yang mana peniaga ni dia buat report dekat IPD Dan Wangi lah. Seorang peniaga kedai makan dekat IPD Dan Wangi melaporkan bahawa Inspektor Sheila datang ke kedainya pada 13 bulan 11 2025, baru lagi lah, menjerit-jerit dan bertanya pelanggan tentang pekerjaan mereka hingga ramai pelanggan lari dan peniaga rugi. Lepas ditegur, Sheila berhenti sekejap tapi kemudian buat kecoh semula. Aku macam dapat bayangkan lah, dia kata, "Siapa kamu? Kamu polis ke?" Something lah. Apabila ditegur kali kedua, Sheila mula memprovokasi peniaga, mempersoal lesen, menuduh dia merasuah di BKL dan terus menjerit sambil merapatkan badan ke arah peniaga. Peniaga menolaknya kerana tak selesa. Sheila marah dan ugut boleh datang setiap hari untuk buat kacau. Waktu tu ada jugalah orang ramai yang datang untuk tenangkan keadaan. Cuma heran jugalah, tak ada ke geng-geng polis ke apa ke dekat area kedai makan tu waktu kejadian tu berlaku? At least boleh lah kalau kata tenangkan Inspektor Sheila tu kan. Satu lagi yang aku pelik kan, apa yang Inspektor Sheila ni dia allergic sangat dengan polis. Aku rasa mungkin lah sebab tu dia punya garang tu bukan main lagi. Sebab bila kata kita duduk lah dekat tempat yang kita allergic, kita akan jadi macam gatal, kita macam susah nak nafas, kita rasa semak benda semua tu. So dia pula jadi polis, so makin semak otak dia sampai kan macam daun kesum dia punya perangai tu. Lepas tu korang boleh tengok sendiri dekat dalam klip yang lain. Macam semalam kita tengok video waktu dia dekat mahkamah, dia duk sound wartawan sebab duk rekod dia. Ada minta kebenaran saya ke sebelum ambil gambar ni? Tahu ke ini hak saya? Anda tak boleh nak ambil video, ambil gambar tanpa kebenaran saya? Dekat sini kita boleh tengok ironinya setiap masa dia pula yang pergi rekod orang benda semua. So persoalan aku sekarang ni satu lagi, agaknya berapa gig storage yang dia pakai untuk phone dia? Macam mana pun setakat ni belum ada apa-apa info lagi ataupun statement dari pihak berkuasa dari PDRM pasal laporan dari peniaga ni. Tak tahulah kalau kata ada follow up ke ataupun just NFA whatever semua kan. Ya. Dan disebabkan tak ada statement daripada pihak berkuasa ni, kita pun tak boleh nak terus salahkan Inspektor Sheila sebab kita belum tahu lagi keseluruhan insiden ni dia mula macam mana. Kenapa dia nak tanya dekat pelanggan sama ada pelanggan tu polis ataupun tak. Dan apa yang buatkan Inspektor Sheila tiba-tiba pula dia boleh bising, dia buat kecoh untuk kali kedua. So itu antara persoalan ni lah kan. Ya. Tapi kita letak tepi insiden ni, yang penting sekarang ni aku harap lah kalau kata Inspektor Sheila ni dia tak stabil lah senang cakap kan. Aku nasihatkan ahli keluarga dia bawa lah Inspektor Sheila ni berehat kat rumah. Tak pun kalau kata nak ke mana-mana tu, bawa lah teman ke adik-beradik dia ke Iqbal ke. Hold up, wait a minute.
Apapun, insyaAllah kalau kata ada update yang terbaru nanti, aku akan share dengan korang. Dan akhir kata pepantun, anak tikus bawah peti. Digigitnya peti sampai berlubang. Rakam sana, rakam sini. Sendiri mental, dimakinya orang. Dan kalau korang suka konten Dada macam ni, please consider to subscribe lagi. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Anyway, dekat sini aku nak offer lah kalau kata ada sesiapa yang nak advertise ataupun nak promote bisnes korang, servis korang dan sebagainya, korang boleh contact admin aku. Aku ada sharekan nombor WhatsApp dekat pin komen. Sama ada korang nak buat advertisement dekat aku punya community post ataupun dekat dalam video aku sendiri, ataupun korang nak aku review ataupun promo barang-barang korang secara independent dekat channel aku ni, korang boleh contact aku. Thank you very much. Ini antara kipas ataupun portable fans yang aku memang suka gila. Aku selalu bawa merata-rata dan aku memang selalu pakai sebabnya bukan setakat dia ada fungsi kipas saja, tapi dia ada fungsi mini aircon lah. Sebabnya dekat bahagian depan dia ni, dia diperbuat daripada besi. Jadinya dia ada cooling system yang akan buatkan besi dia ni rasa sejuk. Jadinya bila kata kipas ni dia berputar, makanya dia akan bawa angin sejuk terus pergi ke wajah kita ataupun kulit kita ataupun dekat mana-mana lah yang kita tala. Harga dia sangat murah, siap ada phone stand lagi. Dan kalau kata korang nak bawa merata pun jangan risau sebab dia ada strap. So korang boleh bawa pergi merata-rata, dia ringan je, dia tak berat dan bila kata kita pegang pun memang sedap. Kalau kata korang nak beli, korang boleh tengok link dekat produk link lah. Dan just for your info lah, ini ialah produk yang terlaris lah. Bila kata sebelum ni pun aku pernah promote juga dan memang ramai yang beli and ramai yang puas hati.